Assalamualaikum dan salam 10 Ramadan. So hari ni plan kita akan pergi ke pertubuhan rumah anak-anak yatim Taman Semarak Nilai. Kita akan berbuka dengan anak-anak yatim. So hari ni aku ditemani oleh Syamin guys. Cakap sikit Min. Tak nak. Cakap je lah apa-apa. Lapar sekarang ni. Okay. Lepas tu selain daripada Syamin, akan ada yang berhormat Esko Kebajikan Satu Malaysia, Dini, dan kawan dia seorang. Kawan dia pergi ambil makanan yang Dini dah order. Lepas tu kita orang berdua gerak asing. Kita orang dua gerak sendiri. Dini dan kawan dia gerak asing sebab Dini baru balik kerja. So kita akan terus pergi ke rumah anak yatim lah. Lepas tu kita jumpa sana. Let's go. Okay, buat sini. Kita punya perjalanan dalam 28 minit. Stay tune untuk video seterusnya. Bagi jam. Jam bos. Driver kita ini. Bagi. Guys, kita dah sampai dah. Lagi 3 minit lagi, 1 km. Ya. Gua dah lapar dah ni. Alhamdulillah guys, setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di rumah anak yatim di belakang sana. So macam mana Min perjalanan? Okey tak? 2 jam ni. Penat tu. Aku lah drive kan. Lapar lah. Okay guys, tunggu Dan nak makan kambing. Tadi nampak kambing golek golek Ui sedap lah macam budak anak-anak yatim tak dapat makan ni, aku yang makan ni. Kita tengok macam mana, ada pergaduhan atau tidak dengan anak-anak yatim nanti. Nanti kan Bye-bye. kita ada bertumbuk nanti. Aku rekod. Stay tune. Bye. Takik kita ni. Yang tu. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. Lapar sangat guys. Macam mana dah terbau kambing tadi? Target pertama kambing. Tu buah second. Ini dia YB kita. Esko Kebajikan Satu Malaysia. Esko Kebajikan juga yang boleh. Pelangi dah. Pelangi kat atas. Nampak tak? Nampak sikit. Tapi ni ada pelangi. Jangan macam tu. Kita nampak kambing guys. Deng, buat apa Deng? Dah solat? Dah. Pak Zionis. Suasana. Sekarang kita orang boleh lepas salat maghrib. Korang nak tahu tak? Deng tengah stok dia punya crush. Macam princess. Princess Macam princess. Cantik. Sedap mata mandang. Korang boleh lepas apa ni? baru lepas, kita boleh lepas solat maghrib berjemaah. Ya. Bersama dengan ni anak yatim dan juga dengan orang semua tamu rumah ni. Korang tak, korang sekarang korang biasanya kita berbuka makan biasa, tak makan apa. Korang makan tu. Kopi bos. Kopi bos. Tengok belah ni, belah ni. Kami dah habis lah.
Ya Allah, terima kasih Dini. China. Lepas makan nasi kita makan donat lah. China. Tapi ada orang tu nak balik awal. Siapa ni? Nak solat senayan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. One bite for you, one bite for me. Ngap. Sedap. Thank you Dini. YB. Terus gelap. Hantu. Masya Allah. Tabarakallah. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jangan buat aku ke belakang. Allah yang satu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah kami telah khalas menyelesaikan misi kami untuk datang ke Masjid Seri Senayan. Ada apa-apa kata-kata Syamin? Tak ada. Cuma tadi solat best lah. Solat pun rushing.